Okay guys, ni toilet Korea. Toilet dia bersih, tak berbau, sentiasa dijaga. Tapi masalahnya dia memang pakai tisu je. So macam kita orang yang Malaysian people ni memang akan ni lah, ambil air pakai botol. So ambil air pakai botol kat sini, air dia, and then baru masukkan ke sini. Sebab tunjuk betul. Ok, betul-betul. So kita lagikan tisu 3 kali, lalukan air 3 kali. So kita buatlah sampai bersih. Siapa rasa dia anxiety terlebih tu, kau bawa dah botol besar. Kalau boleh bawa botol besar, bawa botol besar